Perkembangan terbaru dalam kes melibatkan Perdana Menteri Malaysia membuka satu persoalan besar dalam sistem perundangan negara. Adakah seorang Perdana Menteri mempunyai kekebalan daripada tindakan undang-undang? Baru-baru ini, Mahkamah Rayuan memerintahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membayar kos sebanyak RM50,000 kepada bekas pembantu penyelidiknya, Muhammad Yusof Rota. Keputusan ini dibuat selepas Anwar menarik balik rayuan berkaitan 8 persoalan undang-undang yang cuba dibawa ke Mahkamah Persekutuan mengenai isu kekebalan daripada saman sivil. Apa maksud perkembangan ini? Pertama, dari sudut undang-undang, tindakan menarik balik rayuan itu memberi isyarat bahawa hujah mengenai kekebalan Perdana Menteri tidak diteruskan untuk diputuskan di peringkat tertinggi mahkamah. Ini bermakna kes saman sivil tersebut akan diteruskan seperti biasa di Mahkamah Tinggi. Ketua Penerangan PAS, Ustaz Ahmad Fali Syari menegaskan bahawa perkembangan ini memberi gambaran jelas bahawa jawatan Perdana Menteri tidak mempunyai kekebalan mutlak untuk disaman dalam tindakan sivil. Dalam kata erti lain, seseorang yang memegang jawatan tertinggi dalam kerajaan masih tertakluk kepada proses undang-undang seperti warga negara yang lain. Perkara ini sebenarnya selari dengan prinsip asas kedaulatan undang-undang ataupun rule of law. Dalam sistem demokrasi berperlembagaan, tiada sesiapa pun yang berada di atas undang-undang, sama ada rakyat biasa, menteri mahupun Perdana Menteri itu sendiri. Dalam konteks kes ini bermula apabila Muhammad Yusof Rota memfailkan saman sivil terhadap Anwar Ibrahim. Sebelum ini, pihak Perdana Menteri cuba merujuk 8 persoalan perlembagaan kepada Mahkamah Persekutuan bagi menentukan sama ada jawatan Perdana Menteri mempunyai kekebalan tertentu daripada tindakan saman. Namun, Mahkamah Tinggi menolak permohonan tersebut kerana disifatkan spekulatif dan tidak melepasi ambang rujukan perlembagaan. Kini, selepas rayuan ditarik balik, Mahkamah juga memerintah bayaran kos sebanyak RM50,000 kepada pihak plaintiff. Langkah seterusnya, kes ini akan diteruskan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan pengurusan kes dijadualkan pada 8 April nanti. Apa yang penting dalam isu ini sebenarnya bukan soal politik semata-mata, tetapi soal prinsip. Jika sistem undang-undang negara berfungsi dengan baik, ia mesti memastikan bahawa setiap individu bertanggungjawab atas tindakan mereka tanpa mengira kedudukan atau jawatan. Ini adalah asas sebenar negara hukum di mana mahkamah menjadi tempat keadilan ditegakkan dan jawatan tertinggi bukan perisai daripada dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan kes ini bakal menjadi satu lagi ujian penting kepada integriti sistem keadilan Malaysia. Sekian daripada saya, teruskan mengikuti dan memahami isu-isu semasa bersama kami di Harakah Daily, benar dan inklusif.